Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini isi sawah Caterpillar daripada Damansara Kuantan nak menghala ke Batu Rakit Terengganu. Okey, nak tunjuk sikit cara, nak kongsi sikit lah cara ikatan. Belakang ni tarik pakai lever block ataupun setengah orang panggil hand block. Tarik ke belakang macam ni. Okay. Sebelum aku tarik yang ni, aku ikat yang depan ni dulu. Tapi sebelah je lah. Ikat sebelah maknanya pakai tilok sebelah kanannya. Tilok satu lagi perlu diservis lah. Kalau tak, masa kita nak tegangkan dia tu lekat-lekat, perlu diservis dulu. Tak sempat lagi nak buat kerja ni. Dia. Jadi aku ketatkan bahagian ni dulu sampailah tak boleh nak tak boleh nak tolak dah, bagi ketatkan, barulah yang belakang ni tarik. Ini pun sawah pun dah bergenjak sikit ni ke belakang sebab aku tarik kiri kanan kan. Sebab baket ni asalnya rapat, tapi bila aku dah tarik situ, dia dah kita ke belakang sikit. Tapi tak apalah, ini sudah ada penahan, insyaAllah depan jalan. Macam biasa, kayu mesti cok. Yang kat depan ni tak cok lagi. Ambil cok ni lah, bagus sikit. Elok letak sebelah kiri lah, senang cerita. Elok letak sebelah kiri lah. Tak ada apa dah nak tunjuk. Ini sajalah sedikit perkongsian cara ikatan. Macam ni lah lebih kurang. Ini pun dah tegang dah. Dia ada satu patah sap tu kan, jadi rantai tu lalu ikut patah sap lah. Ini Caterpillar sawah mau pergi Batu Rakit. Ini additional muffler yang kena cabut ni. Nanti terjatuh tengah jalan, rugi you. Ada apa dah nak tunjuk. Okay. Sekian, terima kasih.